Tak ada Ifan saja sembahyang dekat Wan masa nak bawa motor tadi. Adi bawa keluar phone, babak rekod. Lepas tu Ifan buka ayat, masuk dalam baju tengah bawa motor. Ayat sejuk pula tu. Aduh. Katanya select pilih kata, okey, saya nak terang pasal motor Dia bukan kategori airbrush tu, kategori performance. Performance adalah barang kita pakai all-in original, shower original, Kong alloy, Excel original atau brand yang setara dengan harga dia original, master pump original, all-in damper original. Faham tak? Barang yang original dekat. Okey, satu lagi, bila dekat saya punya kertas yang saya duduk tag tu, dia ada kebersihan satu, kekemasan original, sertifikasi, lepas tu performance, lagi satu lagi asal 5 je kot, saya tak ingat. Okey, kalau performance ni nak masuk, barang kena brand. Dan tak ada brand, copy out, auto out. Lepas tu bawa rantai, semua kena bersih. Tak mau ada minyak langsung bawah kulit enjin tu. Bukan senang nak jadi juri. Exhaust yang nombor 1 menang tu, tak silap saya, exhaust Tiger. Ada dry class. Lepas tu Brembo tak silap style 5, tak silap saya lah. Lepas tu disk brand juga, Kong Asia Takasogo, Brembo atas RCS, Kosa Kota, motor AEM. Lepas tu banyak barang brand. Dia punya exhaust belakang shower. Lepas tu apa lagi banyak barang tu dia. Okey, dia setiap original kita boleh tulis markah. Kita akan tulis markah, tag markah. Okey, kebersihan dia paling bersih. Sebab saya akan tengok bawah, saya tengok habis. Dekat sprocket, dekat belakang sprocket, bawah mudguard, saya akan tengok kebersihan dia tu. Janganlah salahkan saya. Biasalah, ada menang, ada kalah tu biasalah. Bila saya dah pernah pesan selalu ni. Sebelum ni saya pernah live, saya cakap kat yang saya jadi juri, kebersihan tu paling penting. Kalau tu tolak kebersihan, memang kalah. Itu motor Akid Ahmad pernah menang. Dia barang performance tak ada, tapi motor dia paling bersih masa tu. Motor orang lain tak bersih. Motor orang lain ada minyak enjin, ada tuti leaking, bawah-bawah enjin, kira tak bersih lah. Memang saya cek habis. Saya akan tutup tangan tu, saya akan tarik tangan tu. Karat tak mau. Ada lapik bush potong grinder tak mau. Contoh kita pasang tayar, kita nak lapik bush, tak mau. Semua tak mau. Lepas tu macam mana kita tunjuk Okey, pasang skru cover set, semua kena kemas. Tak mau skru kacuk-kacuk, karat apa tak mau. Sebab tu dia masuk kategori airbrush performance. Cover set airbrush biasa-biasa tak apa, tapi barang performance tu kena mahal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, cuma saya nak terangkan lah. Sebab saya yang jadi juri. Saya seorang yang jadi juri yang masa performance airbrush. Orang lain airbrush 3 orang. Banyak kalau saya nak komplain motor orang, tapi saya bukan kaki komplain. Saya cuma bagi tahu dekat abang ni contoh abang ni skru ni, kalau skru Saraya saya bagi tahu skru Saraya. Abang ni dia punya bracket CNC. Lepas tu dia punya cover tuti dia punya tong tuti aluminium, dia buat sendiri. Tenus siapa menang? Adik menang. Dia cakap saya pilih catalyzer 1, 2, 3. Bukan. Motor kita kena ikut spek original. Exhaust tak mau melengkung. Dalam saya punya tag tu, exhaust semua dia kena knock original. Bila original ni kita faham tak? Original motor RZ macam mana? Okey, dia ada brake belakang, pakai drum, tak ada disc kan? Ada brake depan. Cuma dia upgrade performance, dia pasang Brembo depan. Macam tu. Exhaust dia macam mana? Dia tegak dia tak ada pusing. Macam tu. Lepas tu apa lagi yang saya tak ingat
Safety. Dia ada tulis safety. Dekat situ ada tulis safety. Macam-macam. Saya bukan konek orang. Saya tak konek. Saya cuma cerita balik. Mungkin yang tu kena masuk kategori kreatif. Kreatif dia lain. Kreatif auto show mungkin dia ambil pelik-pelik. Dia mungkin dia ambil macam tambah wheeler, dia ambil dia tambah dia punya kreatif dia lah. Macam ni kategori performance airbrush. Performance pun dah tahu dah, barang performance. Performance macam damper Olin, Brembo yang original, Style 5 boleh, M5 boleh. Paling padu GP4MS lah. Kalau ada daripada yang MotoGP tapi tak semua orang pakai. Lepas tu barang-barang racing lah. Barang-barang racing yang brand macam suspension dia belakang, Showa. Lepas tu apa lagi lah. Exhaust dia yang menang nombor 1 tu Exhaust Tiger. Exhaust Tiger pun dah berapa ribu. Senang cerita, performance ni nak barang yang brand. Sila juri bahagian performance saja. Bahagian airbrush orang lain juri faham semua. Ya, betul. Sebab situ ada tulis kebersihan. Tak silap saya, motor tu kebersihan kurang. Tak percaya, suruh dia buka sebelah dia ada tambah macam dada itik kot kat bawah tu. Saya tengok kat dada itik tu dia tak cuci. Saya seluk tangan saya hitam. Kebersihan out. Yang motor, tak silap saya, motor mili tu. Kiamat tak masuk ke tahun ni motor. Dia tak masuk. 3 tahun lepas dia menang. Saya yang pilih motor dia menang sebab apa? Masa yang masuk tu semua motor tak banyak sangat performance. Tak upgrade sampai hari ni. Ada CNC macam-macam jenis CNC. Setiap part ada CNC. Masa tu motor Kiamat paling bersih. Motor dia performance tak ada, tapi dia paling bersih. Dia nombor 3 tak silap motor Kiamat. SKS tu motor tu. Ya, SKS. Saya yang pilih motor tu. Saya dengan Ayub. Ryan mana leh? Ryan kat Omti. Noah tak masuk lah, tak boleh. Kalau Noah tak boleh masuk. Kalau nak masuk ni motor-motor. Tahu motor yang nak masuk auto show performance ni tak boleh on the road tau. Tayar pun tak mau, kalau boleh tak mau kotak. Tak tahulah dia pun maki kan, saya tak nak baca apa pun. Cuma ada lah orang beritahu. Cuma saya nak cerita lah dekat tempat kertas yang saya tulis tu. Dia ada kebersihan, original, performance, lepas tu sertifikasi apa tau, lepas tu safety, lepas tu stand pun longgak. Ada yang saya cek motor stand longgak, tak ketat skru. Kalau motor Noah tu, kalau bagi saya lah, tak boleh lagi lah. Kalau nak masuk yang macam Law punya pattern ni, tak boleh lagi. Law punya pattern gila saya tengok. Kalau saya masuk motor saya sendiri pun saya akan cakap kalau, walaupun saya pakai Brembo gigi. Saya pakai Brembo gigi, Olin belakang, Olin damper, saya masih kalah. Sebab apa? Mereka punya enjin bersih gila-gila, jenis macam enjin baru. Esok balik. Kim 90. Lama tak tengok Abang Kim. Terima kasih. Nah, Alifah mana? Ni lah tu makan Maggi. Makan Maggi. Tiong mana? Tak tahu Tiong. Apa? Motor Amri kena sita. Mana dia tahu? Dah. Kena dengan part 2. Betul ke? Hampa ni biar betul kena dengan part 2. Mana buat culik?
Zaid mana ni? Zaid kat rumah operasi. Ya, tahu operasi. Dia kena bila? Amri kena bila? Orang tahu mana? Amri kena 42. Confirm ke? Baru ke tak? Bila tu? Dia buat live tadi. Sebab live tadi buka je biji kakao tadi pukul 1. Kan buka ni. Kau apa ni? Ha? Kau apa ni? Satu lebih. Tak ada apa lagi. Tak ada dia tak hampa pandai lah. Tadi alik kau elok lah. Dia kata atas motor dia kan. Kau ambil juga ni. Ha? Ada ambil? Ada? Awak tak ajak ayah jalan sekali. Tak. Satu. Buat kalut jangan layan leh orang tu lah. Pandai-pandai hampa seronok lah duk pergi buat cerita macam tu. Bila apa buat cerita macam tu, orang kan rasa risau. Makan apa ni? Saya tak makan lagi. Saya orang tak tahu nak makan apa. Banyak makanan. Pok Cu mana ni? Pok Cu pergi rumah cicit. Kami tak berani lah nak pergi jalan tu. Part 2 banyak. Jalan mana? Tu jalan ni lah. Jalan yang kita duduk ronda tadi tu. Oh. Ada mana tu? Ada Terengganu. Zaid Cengkoi. Zaid Cengkoi tak tahu pergi mana. Celik cari air. Saya cari diri saya sendiri. Balik bila bang? Esok balik. Kandak FYP teruk lelaki Iras. Apa Syafiq Kai? Ya. Kalau yang ni Iras apa ni? Ni. Oh. Oh ni Karan lah. Boleh nak gambar boleh-boleh je. Oh Eminem lah orang panggil. MK.